kereta lambat dia lebih jimat petrol. Sebenarnya salah. Ramai orang ingat bawa kereta lambat memang jimat petrol ke? Jom kita saksikan. Okey, ramai orang ingat kereta lambat dia lebih jimat petrol. Sebenarnya salah. Kenapa? Okey, kalau bawa kereta slow lagi jimat kan? Tak semestinya. Kalau selalu bawa 20 atau 40 km sejam, lagi-lagi kuat makan petrol. Sebab perbakaran tak sempurna, minyak lagi cepat habis. Kesimpulan, nak jimat minyak bukan bawa perlahan je. Kelajuan paling jimat, contoh ini Myvi, anda bawa 60 atau 90 km per jam sebab RPM dia hanya 1005 hingga 2002. Pembakaran paling eksklusif. Lantangan angin pun masih rendah. Jadi anda sudah tahu, kalau anda bawa laju-laju bukan semestinya lebih jimat. Dengan kalau anda bawa lambat bukannya semestinya jimat petrol. Jadi kawan-kawan selalu bawa berapa kilometer per hour? Sila komen di ruang komen. Thank you guys.